Guys, betul ke tubuh Kawaki akan hancur sekiranya Amado unlock potensi penuh milik Kawaki? Boleh percaya ke ni? Tapi sebelum tu guys, Assalamualaikum. Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je. So guys, hari ni kita nak borakkan pasal teori. Betul ke satu hari nanti tubuh Kawaki akan hancur sepenuhnya bila Kawaki unlock kekuatan penuh milik Otsutsuki Ishiki. Kalau korang dah baca manga Boruto tu Blue Vortex chapter yang ke-27, kita dapat tengoklah situasi tegang di antara Amado dan juga Kawaki, yang mana Kawaki ada minta Amado untuk melepaskan kekuatan sebenar milik Kawaki untuk berhadapan dengan Jura. Tapi Amado dah bagi warning dekat Kawaki sebab kekuatan yang Kawaki ada boleh menyebabkan tubuh Kawaki tak mampu untuk menerima kekuatan sebesar macam tu dan sekaligus akan menyebabkan tubuh Kawaki akan hancur. Lalu Kawaki terus dia berkasar dekat Amado dan Kawaki tetap meminta dan menyuruh Amado untuk meriliskan full potential yang dia ada. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, okey? Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang padu, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, okey? Let's go. So guys, korang rasa sebenarnya betul tak apa yang telah dikatakan oleh Amado, ataupun Amado tipu semata je? Sebab kita pun tahulah karakter Amado ni sebenarnya seakan ada muslihat yang tersendiri tau, dan dia seakan menyimpan 1001 rahsia berkaitan pasal Otsutsuki. Kalau korang tanya pendapat aku, secara jujur kan, aku dapat rasakan benda yang sama juga seperti apa yang telah dikatakan oleh Amado. Sebabnya kita kena faham kekuatan yang dimahukan oleh Kawaki tu sebenarnya bukanlah kekuatan dari manusia biasa. Kawaki mahukan kekuatan penuh daripada tubuh beliau sendiri, dan Kawaki meminta Amado untuk unlock kekuatan penuh karma milik beliau. So macam apa yang kita tahu, tubuh Kawaki telah pun dimodifai oleh Amado menggunakan satu teknologi yang cukup tinggi sehingga boleh menyebabkan Kawaki mengeluarkan tangan seakan monster dan mampu untuk menghasilkan ledakan. Dan dalam masa yang sama, kekuatan karma yang Kawaki ada bukanlah satu kekuatan yang mampu dimiliki oleh semua orang, tapi kekuatan karma merupakan berkat daripada salah satu kemampuan Otsutsuki yang mahukan tubuh yang baru supaya beliau dapat bangkit semula, dan sekaligus dengan adanya karma mengakseskan pengguna dengan memori atau kemampuan yang mampu digunakan oleh Otsutsuki. Jadi kenapa aku percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Amado? First of all, korang kena faham yang mana tubuh Kawaki masih lagi belum sepenuhnya menjadi seorang Otsutsuki. Malah data Otsutsuki Ishiki yang ada dalam tubuh Kawaki pun masih lagi belum komplit, tak sama macam Boruto yang telah menjadi Otsutsuki sepenuhnya. So kiranya tubuh Boruto tu sebenarnya dah tak ada masalah langsung untuk menerima segala kekuatan yang mampu digunakan oleh Otsutsuki Momoshiki, antaranya Byakugan lah, Rinnegan lah, ataupun kekuatan-kekuatan besar sekalipun tubuh Boruto tak akan hancur. Tapi kes untuk Kawaki ni berbeza guys, yang mana aku berpendapat tubuh Kawaki masih lagi belum mampu untuk menerima atau mengeluarkan segala potensial Otsutsuki yang sepatutnya Kawaki dapat, sebab tubuh dia belum komplit menjadi Otsutsuki. So kita pun tahulah kekuatan Otsutsuki ni memang cukup besar guys dari segala aspek, terutamanya cakra yang mereka ada. Jadi apabila kuasa Otsutsuki yang sepatutnya Kawaki dapat sekiranya beliau telah menjadi Otsutsuki sepenuhnya sewaktu Kawaki masih lagi belum bersedia, automatik tubuh Kawaki tak boleh nak terima kekuatan sebesar macam tu dan berisiko tinggi untuk tubuh Kawaki hancur. Buktinya kita boleh tengok sendiri apa yang dah jadi dekat tubuh Jigen apabila Ishiki bangkit dekat tubuh beliau, dan dalam eksperimen yang telah dilakukan oleh Amado untuk mencari wadah yang paling sesuai untuk Ishiki pun telah mengorbankan banyak nyawa kecuali Kawaki dan Code. Tapi masalahnya sekarang Kawaki ni jenis keras kepala, dia ketekak sikit kan, dia jenis tak suka dengan cakap orang lain. Kalau dia dah cakap A tu, dia tetap nak A juga. Kawaki tetap berkeras dengan pendirian beliau walaupun Amado dah bagi warning benda tu akan jadi sia-sia kalau tubuh Kawaki akan hancur sebelum turun ke medan pertarungan. So memang cukup jelas lah tekad Kawaki ni untuk mengalahkan Jura, meskipun risiko yang dia ambil tu boleh meragut nyawa dia. Dan aku percaya kenapa Amado cakap macam tu, sebab Amado tahu dekat mana limit tubuh Kawaki. Jadi memang betul guys, akan ada potensi untuk tubuh Kawaki hancur sekiranya dia unlock kekuatan penuh yang dia ada. Cuma aku dapat rasakan Kawaki tetap akan menggunakan seluruh kekuatan yang dia ada untuk mengalahkan Jura. Side effect yang akan ada dekat tubuh Kawaki, mungkin secara tiba-tiba Kawaki akan mengalami rasa kesakitan yang tak dapat digambarkan selepas beliau menggunakan kekuatan tersebut. Dan disebabkan tekad Kawaki
yang cukup tinggi membuatkan Kawaki akan melepasi limiters dari tubuh beliau dan akan menjadi satu karakter yang cukup kuat untuk menewaskan musuh level Otsutsuki.